Bos budget cuma ada 5-6 ribu saja nak sebuah Exora yang nak auto punya, nak model lagi, nak bow. Okey, ini hari Seri baru dapat satu jackpot harga tahun 2012 Exora 1.6 yang executive yang tak ada tebor lah. Lebih senang jaga enjin Okey, ini kereta ini hari Misteri juga nak jual harga murah-murah di market Malaysia. Model bow tapi tak ada tebor enjin Okey, kereta enjin, gearbox, suspension tak ada masalah, memang good. Boleh kata aircon pun sejuk lagi. Cuma cat kurang cantik lah, dengan dalam seat sudah tak cantik, kena bikin lah. Tak nak bikin, pakai untuk kerja boleh, tapi nak bawa family kena bikin sikit lah untuk seat dia. Luar cat boleh kata sudah ada blur nampak sana, pintu sana ada blur. Lain body boleh kata okey lagi lah, tanpa ada calah. Okey, ini hari Misteri juga nak jual harga murah-murah atau harga berbaroi di market Malaysia. 5,800 saja. Boleh dapat ini tahun 2012 Exora 1.5, 1.6 executive yang tak ada tebor. Okey, auto lagi Kereta bawa sedap lagi Engine, gearbox, suspension tak ada masalah Aircon sejuk. Kalau bos tangan cuma ada 5-6 ribu saja nak sebuah MPV besar, nak bawa family punya, okey, ini kereta boleh kata paling sesuai lah. Kereta engine good lagi. Okey, sekarang Misteri review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos, Misteri baru dapat trade in. Ini tahun 2012 Proton Exora 1.6 auto yang bow model bow lah, tapi dia tak ada tebor engine dia tak ada tebor ini executive model lah. Okey, ini kereta accident kuat tak ada Kesi-kesi sikit ada lah. Okey, engine, gearbox, suspension tak ada masalah, memang bagus lagi. Aircon banyak sejuk. Okey, ini kereta pun tak ada banjir jangan risau, tak ada banjir. Okey, ini kereta satu owner pakai sampai sekarang. Nanti Misteri tunjuk dia background lah. Satu owner saja. Tapi owner ni dia kurang pandai jaga lah. Dalam interior tak berapa cantik ada kurang cantik. Tapi penting kereta bawa sedap-sedap, tak ada masalah. Ini hari Misteri juga nak jual harga murah-murah di market Malaysia. 5,800 sajalah. 5,800 saja. Ini kereta tayar bunga ada tebal lagi 70% tebal. Pakai Yokohama. Okey, cat kurang cantik sudah cala-cala blur sikit adalah. Ini untuk budget cuma ada 6,000 punya bos. Okey, ni kereta boleh kata sesuai lah. Okey, lampu belakang boleh kata okey lagi Lampu nampak, lampu belakang semua nampak okey lagi, cantik-cantik. Lampu depan pun okey, dia cuma blur saja. Okey, bonet belakang buka. Dalam interior boleh kata nak bikin lah. Kalau untuk kerja ambil ini kereta untuk kerja, dalam interior yang boleh terima lagi lah. Biar macam tu pun tak apa, sebab taruh barang kan. Ini auto dia bukan manual Ini auto juga bukan manual. Okay, body kita suruh tengok sekeliling cat memang kalau nak cantik kena buat satu layer cat lah. Lampu kiri kanan tak ada crack, tak ada pecah, dia cuma sudah blur sebab plastik kan, sudah lama dia sudah blur. Kalau nak cantik balik gosok boleh cantik balik. Tapi kalau nak cantik sekeliling cat sekali buatlah lebih baik. Okey. Okay, seat tak cantik nampak. Tak cantik. Ni satu owner. Ni geran dia. Ni geran dia. Geran dia satu owner pakai sampai sekarang. Tengok. Original geran lagi. Satu owner saja. Tapi engine, gearbox, suspension tak ada masalah. Cuma tak pandai jagalah kereta. Ni kena balut sarong ke. 7 seater ini kereta. Ni kena balut sarong lah. Engine, gearbox, suspension garanti tak ada masalah Bawa sedap lagi. Aircon sejuk-sejuk lagi. Itu saja satu. Luar cat tak cantik, dengan dalam interior kena bikin. 5,800. Kasih bos yang nak pakai untuk kerja ada yang kerja pasar malam punya ke, atau buka restoran punya, nak beli sayur, lagi nak auto, nak satu MPV besar punya, nak senang maintenance lagi, spare part senang punya. Okey, ini kereta boleh kata paling sesuai lah. 5,800 saja. So boleh dapat ni Sport ni pun nampak ada sport ni pun cantik lagi. Okey,
Kalau ada bos mau contact Mr. Lee. Ini Hadi, Mr. Lee punya video sampai sini. Bos jangan lupa tekan like and share Mr. Lee punya video sama dengan follow Mr. Lee punya video setiap hari. Thank you bos support.